Aku takut air pasang tiba-tiba air naik sini. Kasut ni jadi hak milik penyu lah. Kasut kedua untuk ditanam hari ini. Kita berada di Pantai Pandak, bosku. Aku rasa kasut ni tak perlu nak review apa sebabnya sebelah kan kita dah review. Kau je yang tak tengok kasut tu. Panah molek kaki aku. Aku takut air pasang tiba-tiba air naik sini. Kasut ni jadi hak milik penyu lah. Tak cukup ni. Dalang ni. Macam nak bijak ni. Kalau siapa-siapa masuk daripada jalan tu, dia nampak satu bendera tu, bendera Terengganu. Dari satu, dia akan nampak bendera warna kuning. Yang ini bendera kosong, tanam kat situ. Jadi siapa yang jumpa boleh ambil, tak perlu tukar dengan spender, ambil je. Jadi kita teruskan dengan kasut yang ketiga. See you in the next video.